Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Alright, hari ni aku nak ride dalam keadaan lepas hujan. Kena test braking, handling, ada performa lah dalam hujan macam ni kan. Tapi always be careful. Dan jalan-jalan juga. Tapi ni motor kita mau review. Alright, so far dalam keadaan hujan ni aku tak ada rasa gigi-gigi lah. Okay. And then braking pun cun. Actually you know how to brake lah dalam keadaan hujan. Seleku kau kena pandai ambil lah. Jangan lajak, jangan overshoot dan sebagainya. Ini aku kuala dekat handlebar, tapi sebabkan motor ni mana ada handlebar. Dia ada handle tapi tak ada handlebar. Okey, untuk handling motor ni so far tak ada masalah dalam keadaan hujan, jalan licin, basah dan sebagainya. Braking pun on point. Macam aku cakap tadi, you know how to brake dalam keadaan hujan. Kemudian secara mudahnya motor ni sangat mudah untuk ditunggang. Sesuai lah untuk orang yang takut-takut nak bawa motor. Bukan apa, sebab motor ni sangat orang kata pun manja. Dia macam tak terlalu agresif. Jadi bila kau pulas pun dia tak terlalu ni sangat. Tapi janganlah kau pergi pulas pula kan. Dia punya absorber dia belakang serap. Dia tak terlalu henjut. Dia keras, boleh katakan keras lah. Motor skuter ni dia pelik sikit. Bukan pelik apalah, sebab dia tak macam motor-motor yang ada gear. Kalau motor ada gear, dia kau boleh rem-rem enjin. Tapi sebenarnya tak bagus rem enjin ni. Sekali dua je lah. Tapi kau jangan itulah, macam pulas nak rem-rem, nak beritahu ramai yang kau ada motor macam tu lah. Untuk motor skuter ni dia kalau kau nak berhenti, aku berhenti je, tekan je brake. Tapi brake dia tu lah yang aku cakap, ada pelik sikit. Kau kena tahu kat mana yang kau nak brake, brake mana yang kau nak guna. Dek, kenapa kau tak pakai helmet, dek? Tahu lah di jalan kampung. Jangan biasakan, dek. Pakailah helmet tu walau di mana anda berada. Sebab bahaya tu tak kira di mana juga. Macam selekoh ni kan, kau kena hati-hati sebab motor ni kau pulas dia boleh pergi. So kalau kau terpulas tekan brake, memang sauk kan. Everything is good lah for this bike. Kita try masa highway kan. Tadi jalan kampung, jalan sempit. Kita try masa highway. Kita try layan handling macam mana dengan suasana berapa hujan ni. Licin sikit lah, hati-hati. Alright, kita dah masa highway. So okay, kita lalu highway jalan besar, naik skuter. Tak ada masalah. Ni waktu petang. Kita try waktu petang kan. Lepas tu cuaca pun dah nak gelap. Motor ni adalah motor OX 200S by QJ Motor. Kalau mana yang tak tahu lah. Meter dia meter digital, meter color. Kemudian PTA dia lebih kurang dalam 100 lebih lah. Aku tak baca lagi habis. So far kalau ikutkan dia punya max speed dia boleh dapat dalam 1.3 lah kot. Tapi aku tak bawa lah 1.3, aku bawa 1.2 macam tu. Bawa 1.2. Motor ni pun bukan untuk orang yang agresif. Dia motor relax, santai. Dan untuk kegunaan short and middle distance, bukan untuk long travel lah. Dia bukan tak boleh, tapi kurang sesuai. So far aku langgar lain skuter ni boleh, tak ada masalah. Tak ada rasa nak ada insing ke, nak yang benda-benda ke, tak ada. Kalau kita pun bawa 100. Kalau bawa atas 100 tu mungkin apa. Dia ni adalah indicator untuk traction control. Jadi dia grip tayar lah supaya tak meluncur ataupun menyungsur. Hujan-hujan ni pakai traction control lah. Kalau kering mungkin boleh tutup traction control. Dan kalau kau
Biasanya kalau aku tutup traction control, dah aku mesti engine, kereta passenger, ada pergi default, dia akan ada traction control lagi. Memang best lah bawa motor ni. Walaupun aku jarang-jarang bawa motor skuter dekat highway besar. So far pusing-pusing test ride dekat event je, tak rasa macam ni lah. So far aku patangnya okey lah, tapi dia macam sengit-sengit sikit. Mungkin sebab jalan licin kot. Boleh lah buat asal-asal. Tapi kalau kau tak nak buat apa, boleh apa? Baru setengah jam. Table signal is on. Berhenti tu kejap. Ada orang call aku. Terus aku kejap. So far untuk reda jam ataupun jalan sesal macam ni, aku rasa tak ada masalah pun. Aku rasa kat abang, aku tak tahu dah. Nampak muka cakap. Sorry ya. Inilah dia, masa untuk kita menunjukkan skill pemanduan ataupun penunggangan kita di keadaan yang jalan yang sesak macam ni. Macam mana ni? Abang tu skuter lah. Mantap abang skuter ni. Depan lalu tu lah dia. Kalau buat skuter ni, kau akan terpulas throttle. Jadi mungkin kau nak brake tapi kau terpulas. Itulah bahaya tau. Kena alert. Pancung ke? Try. Boleh lah. Banyak motor Honda Forza, bukan NSS 250 NSS besar. Ni 200 AX200S kecil macam NVX. Naik bukit apa pasal betul. Mantap. Bukit risau. Alright, aku rasa tak banyak aku nak share berkaitan dengan cara bawa ataupun handling dekat dalam keadaan basah dan hujan ataupun jalan licin lah. So far everything is so good. Aku dapat maneuver dengan baik, aku dapat handle yang baik, handling yang maksudnya aku dapat handling yang baik, dan aku boleh kawal motor ni dalam keadaan jalan basah, selekoh dan sebagainya. So aku harap korang boleh komen apa yang korang nak tahu lagi pasal motor AX200 ni, ataupun korang boleh komen je apa yang korang nak tanya lah pasal AX200 ni. Sudah video, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel ni. Assalamualaikum.